Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pepatah Melayu ada berkata, tak kenal maka tak cinta. Justeru, mari kita berkenalan. Saya Nur Kaisara Amani binti Muhammad Kazim, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Session 6, Kota Damansara, Petaling Jaya. Kod sekolah saya DBA 8250. Saya amat teruja untuk kongsikan dengan pembaca di luar sana berkenaan buku Terokas Sains Jilid 3, unitnya awak. Buku ini merupakan hasil tulisan Dr. Wan Fahmi dan juga Dr. Nur Anis yang merupakan pasangan suami isteri. Penulis buku ini turut mendatangkan buku ini bersama 3 jilid Terokas Sains yang lain. Kesemua penulisannya sungguh menarik dan penuh info yang bermanfaat. Buku Terokas Sains unitnya awak ini merupakan buku bukan fiksyen sains. Buku ini telah diterbitkan seawal tahun 2021 dan edisi yang saya dapatkan pada kali ini merupakan cetakan yang ketiga. Buku ini diterbitkan oleh Terokas Sains Resources Sendirian Berhad. Buku ini juga mengandungi 153 bilangan muka surat yang dicetak dengan tulisan dan gambar berwarna yang jelas dan menarik. Manakala harga buku ini RM35. Bagi saya, harga ini berbaloi dan masih mampu dimiliki. Baiklah, mari kita teka. Anggota badan yang manakah tidak pernah berubah sepanjang hayat kita? Berapa banyak bau yang hidung kita dapat hidu? Fakta-fakta yang semestinya membuatkan saya sebagai pembaca sering tertanya-tanya dan tidak mahu berhenti daripada membaca buku ini. Untuk pengetahuan, buku ini memaparkan pelbagai fakta menarik tentang manusia. Sebagai pembaca, saya dapat menjelajahi keajaiban tubuh manusia dengan cara yang menarik dan mendalam. Antara informasi penting seperti sel, genetik, organ luaran dan dalaman manusia yang kita semua tidak tahu atau jarang didengari akan kita perolehi di dalam buku ini. Ia turut memberikan penjelasan ringkas tetapi jelas mengenai berjuta-juta sel yang beroperasi di dalam tubuh badan kita. Ia juga melaksanakan pelbagai fungsi supaya tubuh badan kita dapat berfungsi dengan kecekapan yang luar biasa. Menariknya, para saintis menganggarkan 300 juta sel di dalam badan kita akan mati dan diganti dengan sel yang baharu setiap minit. Menakjubkan, kan? Saya sebagai murid sekolah rendah, walaupun fakta sains di dalam buku ini agak tinggi, tetapi buku ini berjaya menyediakan penjelasan yang jelas dan mudah difahami tentang bagaimana tubuh manusia beroperasi dengan kecekapan yang luar biasa. Baiklah, sebenarnya buku Terokas Sains Jilid 3 unitnya awak ini bukan sahaja memberi pengetahuan sains kepada saya, tetapi juga menginspirasi rasa kagum terhadap ciptaan Tuhan. Bagi saya, inilah bacaan yang wajib bagi sesiapa yang ingin memahami tentang keajaiban fungsi tubuh badan manusia serta menghargai keindahan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai murid sekolah rendah, saya mempunyai cita-cita sebagai seorang doktor pakar mata atau istilah saintifiknya oftalmologi. Buku ini juga memberikan fakta yang menarik tentang organ mata kita. Dan apalagi yang lebih menarik ialah pembaca akan diberikan panduan tentang bagaimana mereka boleh menerapkan pengetahuan sains di dalam kehidupan mereka sendiri. Boleh saya simpulkan di sini, setelah saya membaca buku ini, saya akan membuat pencarian lebih lanjut di dalam internet. Ini menggalakkan saya membuat bacaan luas di samping meningkatkan daya inkwiri saya untuk terus menuntut ilmu. Baiklah. Buku Terokas Sains unitnya awak ini telah mengajak pembaca untuk menyelami keunikan sains melalui lensa yang mempesonakan. Dalam setiap halaman, penulis membawa saya melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang penuh dengan penemuan menakjubkan, eksperimen yang memikat dan keajaiban yang jarang dilihat. Dengan bahasa yang puitis dan penuh imajinasi, buku ini telah memaparkan bagaimana sains dalam kehidupan kita bukan hanya teori tetapi juga tentang keindahan dan keajaiban alam semesta.
Kesimpulannya, jelaslah bab-bab dalam buku ini bukan hanya informatif tetapi juga memberi perspektif baharu tentang bagaimana sains dapat mempengaruhi cara melihat dunia di sekeliling kita. Oleh itu, saya amat menggalakkan para hadirin sekalian untuk membaca buku ini yang penuh dengan pengajaran dan nilai-nilai etika sains. Sekian, terima kasih.